Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amiratul Rahman Taman Syukri. Nombor matrik C24A1850. Pada hari ini saya akan membentangkan redesign. Redesign bermaksud proses mereka bentuk semula sesuatu produk yang sudah wujud dengan menambah baik fungsi, mereka bentuk bahan atau ciri supaya lebih menarik dan efisien. Kenapa perlu redesign? Rak rempah biasanya plastik dan mudah rosak. Ia juga boleh menyimpan botol rempah sahaja, tidak fleksibel dan juga kurang menarik. Saya akan menjadikan rekaan lebih ergonomik dan praktikal, meningkatkan estetika dapur, menambah nilai fungsi dan juga menggunakan bahan kita semula. Jenis redesign produk ialah functional redesign, iaitu menambah fungsi baru pada produk sedia ada tanpa mengubah kegunaan asalnya. Yang kedua, aesthetic redesign, iaitu memberi tumpuan kepada bentuk dan juga penampilan luar produk. Yang ketiga, material redesign, iaitu menukar bahan lama kepada baru, lebih ringan dan kuat dan mesra alam. Yang ketiga, seterusnya kategori redesign produk, sustainable redesign, iaitu menjadikan produk lebih tahan lama. Contohnya rak diperbuat daripada pipe besi terpakai dan papan kayu kita semula. Yang kedua, aesthetic redesign, iaitu menjadikan produk lebih menarik secara visual tanpa mengubah fungsi utama. Contohnya mengubah rak menjadi lebih minimalis dengan warna pastel atau kayu neutral. Yang ketiga, ergonomic redesign, untuk mengelakkan ketidakselesaan, menambah kecekapan dan keselamatan semasa menggunakan. Contohnya mereka ketinggian dan sudut rak supaya mudah mencapai dan stabil. Yang seterusnya, activity redesign project, iaitu saya akan menyelidik dan mengenal pasti masalah. Yang kedua, mengkaji produk sedia ada. Yang ketiga, pemilihan konsep. Yang keempat, mengkaji bahan dan struktur. Ini adalah contoh produk redesign. Ini adalah local international brand. Seterusnya, saya akan meneruskan lagi pembentangan saya dengan task proposal. Penyataan masalah. Rak rempah sedia ada kebanyakan mempunyai reka bentuk asas dan kurang inovatif. Rak rempah juga ada yang hanya fungsi sebagai tempat penyimpanan sahaja. Yang ketiga, ia juga memerlukan ruang yang besar kerana saiz tidak sesuai untuk dapur moden yang bersaiz kecil. Yang keempat, tiada fungsi tambahan. Yang kelima, kurang stabil dan cepat rosak. Dan yang terakhir, kurang mesra pengguna. Bukti dan pemerhatian bagi ciri-ciri yang diinginkan oleh responden pada rak yang telah diinovasi baru ialah 69% responden telah menyatakan bahawa ciri rak rempah ini adalah menarik dan mesra pengguna. Manakala 20% pula responden telah mengatakan bahawa ketahanan dan jenis bahan pada rempah. Yang ke 11% lagi responden telah menyatakan bahawa rak rempah yang sedia ada tidak mencukupi ruang dapur mereka yang kecil. Seterusnya, kajian literatur. Kajian ini menunjukkan bahawa inovasi rak rempah dengan gabungan dan sistem modular dapat membantu menjimatkan ruang dapur, memudahkan susunan bahan masak serta meningkatkan kebersihan dan keteraturan dapur. Penggunaan bahan tahan lama seperti kayu dan logam juga dapat menambah nilai estetika serta memastikan rak lebih kukuh dan sesuai untuk dapur moden. Seterusnya, produk reka bentuk sedia ada. Rak rempah ratus yang sedia ada mempunyai beberapa kekurangan seperti ruang penyimpanan terhad, susunan rempah yang tidak teratur apabila digunakan dengan kerap, serta kesukaran mengenal pasti jenis rempah apabila label yang lama sudah pudar. Seterusnya, aktiviti. Yang pertama, pemerhatian terhadap penggunaan rak rempah sedia ada di dapur dan kedai makan. Yang kedua, edaran soal selidik kepada pengguna untuk mengenal pasti masalah. Dan yang ketiga, reka bentuk semula rak rempah ratu dengan konsep moden dan fungsi pelbagai. Untuk target pasaran pula, produk ini menyelesaikan pengguna yang gemar masak dan mengutamakan kekemasan dapur. Ia juga menunjukkan peningkatan minat terhadap produk penyimpanan dapur moden dan menjimatkan ruang. Pengguna kini lebih teratur dan mudah dicapai, tetapi juga mempunyai reka bentuk yang menarik dan juga tahan lama. Target pengguna sesuai untuk suri rumah, tukang masak profesional serta individu yang tinggal di rumah atau apartmen dengan ruang dapur yang terhad. Produk ini menyelesaikan pengguna yang mengutamakan kekemasan, kecakapan dan moden dalam penyimpanan bahan masakan harian. Seterusnya, kriteria rempah ini akan direka dengan struktur bertingkat bagi memudahkan pengguna untuk menyusun pelbagai jenis rempah yang lebih teratur. Ia juga menggunakan bahan tahan karat seperti keluli, tahan karat dan plastik yang sesuai digunakan di kawasan dapur yang lembab.
Reka bentuknya lebih kompak dan moden, sesuai untuk dapur besar maupun kecil, serta mudah dibersihkan. Untuk objektif design, tujuan reka bentuk ini adalah untuk meningkatkan kemudahan dan kecekapan semasa menguruskan bahan masakan di dapur. Reka bentuk rempah ini bertujuan untuk menyusun rempah dengan lebih teraturlah, menjimat ruang dan memudahkan capaian bahan masak ketika masak. Seterusnya apa? Kajian ini memfokuskan kepada reka bentuk rempah yang moden, dapat membantu menjimatkan ruang dapur dan juga moden, serta memudahkan penyusunan pelbagai jenis rempah dengan lebih teratur dan minimalis. Untuk keyword pula, saya memilih rekaan yang minimalis dan moden. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.